Saya ingin tahu bagaimana kerajaan Madani boleh galakkan lebih banyak ladang solar terapung di adegan di seluruh negara, khususnya di negeri-negeri yang mempunyai empangan dan juga bekalan air yang terhad. Kita kena kurangkan penguapan air di semua empangan ni, dan pada masa yang sama kita menjanakan elektrik yang renewable energy ini, green sources, green energy ini, supaya kita dapat balancekan, mengimbangkan dari segi alam sekitar dan juga kita menjanakan elektrik yang sama. Dan bagi saya ambil berat isu ini kerana di kawasan saya ambil bekalan air dari empangan Kahang Barat dan selalunya bertepan dengan kekurangan bekalan air. Dan pada saya berasa bahawa kalau kita boleh menggunakan bukan sahaja tanah reserve kerajaan tetapi juga water resources, kita membina lebih banyak ladang solar terapung, kita dapat win-win solution, iaitu kurangkan penguapan air, pada masa yang sama kita menjana elektrik untuk kegunaan industri dan juga domestik. Sememangnya dari segi large scale solar LSS ini, kalau sebagai contoh LSS 5 atau 5 plus, memang ada kategori yang kita khususkan kepada solar terapung. Yang kedua, kalau contoh-contoh solar terapung yang telah ataupun sedang dimajukan, sebagai contoh kita ada di Danau Tok Uban di Kelantan maupun di empangan Tasik Kenyir, yang mana perkara itu tidak melibatkan dari segi soal bekalan air. Yang ini sebenarnya memang menjadi antara fokus sama ada hasil kajian itu yang akan membolehkan untuk pemasangan solar ini di atas badan-badan air yang berfungsi untuk kegunaan bekalan air. Jadi sudah pasti ada negara-negara yang membenarkan, ada juga pertimbangan tertentu yang kita kena teliti. Tapi buat masa ini memang untuk Malaysia ini kita memang masih di peringkat kajian, kerana akan ada implikasi ataupun perkara yang kita perlu pastikan ini tidak akan menjejaskan sistem ataupun sumber bekalan air kita. Tapi untuk secara dasarnya di badan-badan air di permukaan air ini sememangnya dibolehkan untuk menggunakan solar terapung, dan malah saya percaya perkara ini kita akan terus perluaskan dalam program LSS yang seterusnya.